Ada kapibara. Man, lomba lari kat sini. Wow. Jom. Haa. Alah. Dia sediakan payung guys. First time kita orang pergi mini zoo. Dewasa 30, kanak-kanak 3 tahun ke atas 20. So kita nak bagi makan haiwan. Ni ada burung. Bird. 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 Weh, ada musang. Man, tengok ini apa? Raccoon. Wow, banyak ni. Inilah Madagascar kan. Oh, besar-besar. Mana? Raccoon. Tengok. Tengok dia. Mana makanan bagi ni? Dia bagi dia roti. Roti kan? Buka roti. Mana? Ha, ada nak bagi makan. Ha, bagi makan. Dia ada gambar tu makanan dia. Tu dekat itu. Siapa makan apa? Tiga adik tu. Adik, bagi dia makan. Adik. Berani ya, adik. Berani ya nak. Iman pula. Iman pula. Bagi dia makan kan? Bagi dia makan. Jom. Papa tolong. Apa tak gambar? Jom. Sini main yang ni. Dia lapar ni. Oh, Iman tak ada perasaan. Ini berani. Oh. Bagi depan sikit. Dia letak. Dia letak. Dia nak lagi lah. Hai. Oh. Hai, salam. Apa khabar? Dia high five ya. Mana tengok dia high five. High five, high five. Dah banyak lagi haiwan. Nanti tak cukup. Ada dua ada. Satu lagi. Tu boleh pegang. Rekod yang tu boleh pegang. Yang tu boleh pegang. Ambil gambar korang dengan Rekun. Sana Ana. Sana. Rekun. Go. 1, 2, 3. 1, 2. Hana. Tak payah. Nah tu. Apa tu? Nah balloon. Hana nak pegang ni. Hana nak pegang. Dia pegang. Dia pegang. Boleh pegang ni. Dia jinak kan. Pegang lah. Wah, boleh pegang. Wah. Yang. Ya, ambil gambar. 1, 2, 3. Man, senyum. Yang. Adik, mana? Tengok, mau pegang siapa? Mau pegang siapa ni? Baby Raccoon. Dah. Okey, terima kasih. Jom. Bird. Man, chicken. Chicken gemuk. Chicken. Ayam ni besar. Ini namanya ayam gajah. Cuba tengok gambar. Kat gambar ada. Baby corn chicken makan. Okey. Tapi chicken itu bagi makan berak ke? Tak dalam. Baba chicken nak. Baba chicken. Bye-bye chicken. Stop lah korang. Ambil gambar korang. Sini. Sini sikit. Biar nampak chicken. Okey, 1, 2. 1, 2, 3. Okey. Dia namanya ayam gemuk guys. Megol-megol. Ayam dia besar man. Penyang ni. Diorang ada bagi guideline kalau nak bagi makan apa. Serama. Tu marak nak. Itu ada ayam tua. Ayam kat luar boleh bagi makan ke? Boleh? Lagi ya? Tu ada jagung ambil. Nah, Iman bagi makan chicken tu.
Pada tangan kat chicken tu. Dia dah lari. Kat sana, jom. Kejar. Kejar Wan. Bagi chicken, jom. Oh, dekat sana ada permainan lah ya. Lah. Besar Hai korang. Sekarang kita kat mini zoo. Kita menjumpa ayam-ayam. Ada ayam cantik. Ini mana ayam cantik? Dia macam merpati pun ada. Kan? Chicken. Merpati Chicken. Ini lah. Kita nak makan. Nah. Halo. Nah. Apa khabar? Tak nak lah bang. Tu yang dalam. Dah kenyang. Cikang. Untuk pengetahuan korang, mini zoo ni dia dekat dengan Teluk Kemang. Dia lari lah Man. Yang ini lah Man. Ni tak lari. Tengok dia lapar. Baling. Bagi Man. Baling ke dalam. Makan. Bagi dia baling. Nisah. Ini Campak, tulis sini campak. baby corn. Jadi Campak je. Dia tengah lapar tu. Ah. Pegang. Dia lapar. Boleh bagi makan jagung. Jagung Man. Man sini Man. Ni lapar ni. Ana baling je. Baling ke dalam. Baling. Naik atas. Allah, bukan kat situ. Ni nama dia apa? Pearl chicken. Corak dia macam Ayam mutiara. pearl. Dia lapar lah Man. Makanan tidak masuk guys. Kita masukkan. So dia akan dapat makan. Ni adalah ayam model. Ayam model. Tekan ni ayam apa? Model Ayam model. Ikut lubang. Sini pula. Pandai Iman. Ini ada. Okay. Apa? Model. Sebab kaki dia panjang. Everybody smile. Ini ayam apa? Man sini. Sini pula. Ini ayam kuning. Red golden. Piece. Cantik lah ayam ni. Letak kat dalam. Letak kat dalam ni. Nah, letak sini. Bukan. Come here. Put it here. Banyak ayam-ayaman. Ayam hitam ada. Macam jenis. Bermacam jenis. Okey, jom kita melawat itik pula ke atas. Ada bermacam jenis ayam guys. Letak dalam tu. Diorang tengah pergi makan ayam guys. Letak dalam ni. Letak dalam ni. Wah, Hana pandai bagi makan ayam. Oh, Iman pun pandai. Iman tak nak bagi ayam black ke Man? Sini ada ayam black Man. Ini ayam kegemaran Papa ni, ayam black. Makan back. Dia macam black cat. Oh. Ayam black. Dia seperti black cat. Cuma gigi yang memberi makan ayam. Hana pun nak bagi juga. Terbaik. Ini chicken apa? Dia seperti chicken besar lah. Oh, Hana. Terbaik Hana. Masuk. Iman. Pandang sini everybody. Iman. Okey. Diorang tadi moody guys. Sekarang dah okey sikit lah. Mood ada okey. Kita ditemani oleh pokok bambu. Okey, sekarang hari dah nak hujan. Kita perlukan lagi 20 minit sebelum hujan. Sekarang kita nak melihat haiwan-haiwan yang lain. Itu burung merak Man. Sambil itu kita akan mengambil gambar mereka. Gambar apa tak ada?
Saya tidak penting di sini. Wow, cantik. Okey. Kita berot sedikit. 1, 2, 3. Okey, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Sini ada merak. Kamu nak ke sini ke? Dalam ni ada cat. Tapi Hujan rintik. ada cat. Ada satu je cat. Hujan terus turun. Cat makan apa? Dia yang mana? Oh, sini ada angsa. Boleh naik poni. Nak naik poni ke? Ada kapibara lah. Ada kapibara. Ni kapibara. Oh, sini lagi besar. Naik ya? Main dulu. Main naik cat tu, man. Cat tu cantik, man. Mana naik apa ambil? Naik. Okey, boleh. Buat mana lomba? 1, Iman lomba daripada warna purple. Okey, 1, 2, 3, jalan. Laju. Oh, laju. Laju. Lomba. Ih, Papa suka lah cat ni. Cat ni cantik ah. Turun pun lah, Papa. Lelaki selalu salah, guys. Dia ada tempat permainan budak. Yang ni percuma guys. Kita nak tengok Samseng kampung guys. Okey. Ini adalah Samseng kampung. Nama dia Angsa. Oh, tengok dia. Dia nampak guys. Dia akan mengsudukan diri kita guys. Semua. Jangan gaduh. Mana tadi? Boleh bagi dia? Ini adalah Samseng kampung. Swan. Ya. Ang. Dia bukan swan ke? Swan. Mama. Ya. Dia makan ni. Tempat tu. Tapi dia ada anak dia mana? Anak dia. Oh no. So, rasanya berbaloi kat sini. Korang boleh bagi dia makan. Jom kita tengok orang bagi makan ikan guys. Kat sini ada banyak ikan kap. Oh, penuh ikan kap. Semua menanti makanan guys. Kejap lagi kita bagi makan. Yang bagi makan ikan. Ikan kap dia boleh makan. Dia boleh makan bread dengan fish punya. Bagi yang fish punya lah. Nanti kena ambil payung kot tak? Dah panas balik. Dah pandai balik sekejap je. Ni sambil rekod. Hai awak. Hari ni macam mana? Happy ke? Saya happy je. Cranky seperti anak anda ke? Tidak. Macam mana perasaan? Terima kasih. Okey, perlumbaan antara Iman dan Hana cepat. 1, 2, 3. Yo. Nampaknya Iman menang. Iman mendahului. Iman juara. Hana? Mampukah Hana? Bagi makan fish. Oh. Manjam fish. Sini. Tak apa, bagi kat sini. Ya, Nanti dia datang. Ya. Woi, Dia bijak datang. dia. Bagi. Nah, fish. Nah. Hana, Nah, come here. kan fish. Tengok fish banyak tu. Baik, kau jangan sampai dia lompat dah. Bagi budak-budak baling. Saya makan
Campak. Hana, bagi si. Dekat. Man ambil lagi. Pipi, nampak? Campak. Wah, pandai. Terlalu banyak ikan, guys. Terlalu banyak ikan. Hujan. Main hangat ni. Lapar ke? Hujan. Nak abang pergi ambil payung ke? Boleh lah. 3. Okey, disebabkan hujan, air duduk dalam ni. Saya akan mengambil payung, guys. Hujan. Dekat tadi dia ada sediakan payung. Dekat pendaftaran tu ada payung. So kita nak ambil payung. Bunga merak. Sini ada itik, berbagai jenis itik. Dan kita nak ambil payung. Hujan lebat. Korang kalau datang, korang akan disambut oleh kapibara. Saya rasa tu je lah sebab hujan kan. So hujan, saya end video di sini. Bye bye.